berbuka puasa satu family dekat luar bersama staff JTT, include Jaden juga. Sebab Jaden hari ni last, sekejap lagi dia nak balik Indonesia. After berbuka dia terus balik. So ya, selama 3 hari Jaden dekat sini. Semalam sahur baru dah jumpa dia. Ya ke sayang? Ada apa tu kat belakang? Ada belengku. Alamak, budak puasa dah tertidur pula. Sama naik dengan adik dia. Assalamualaikum ya putih. Alhamdulillah. Today I want to eat with JTT family. Dia makannya kurung weh. Walaupun tak puasa. Bodoh. Tolong tit lah, tolong tit. Okay, kita sekarang berada dekat restoran Baba. Restoran Arab. Ba? I cakap kat diorang di restoran you. Jangan tu I cakap, jangan cakap semua datang. Miss Rania, why you pakai baju t-shirt? Oh, sebab you buat live tadi. Why you pakai baju t-shirt? Dia ingat t-shirt Udra dia biasa-biasa. Tengok t-shirt. Weh. Baju baru ni? Apa benda t-shirt ni? Baju abaya apa? Pasal dia dalam saya sekarang. Oh no. Kita dah sampai. Bos dah mari dengan anak-anaknya. Salam. Weh, kau tengok pinggan dia ni. Ni founder mana ni? Sambut kerengga lah. Hai, boy pakai kopiah. Muka garang ni, boy. Boy pakai marah kopiah. pula, boy. Marah pula. Dia makan ayam. Chicken banana. Yang itu Tak marah. Dia tak marah. Ni? Nah. Apa? Dah habis. Apa ni? Dah ada. Apa ni? garlic sauce Cakap dua. Tapi macam ni lagi better daripada semalam. Yang ni nampak puas selesa. Semalam Oh. Semalam tersangkut-sangkut. Sangkut orang sini, tu sangkut orang situ. Kita dah nak balik Indonesia. Bye. Okay. Preskon datang kan? Preskon insyaAllah. Bila? Bila? Preskon. Preskon bila? Preskon next week. Next week? Next week masih Ramadan ni. Tak tahu. Awak pergi? Tak. Ni hantar baju ya? Wow. Apa maksud dia? Apa maksud dia? 99% dekat Indo, 1% dekat sini. Bos dah datang bawa hadiah untuk staff-staff dia. Kita nak bagi CEO kita cakap untuk majlis kita ni ya. CEO nak bercakap. Ni tak
Kenapa Iwan punya bersedia? Thank you so much. Semoga kau semua dibuat rezeki. Untuk Wan dengan kakak, maaf ya. Ada. Nanti terlepas pandang. Kakak terlepas pandang. Kak Daya letak. Kak Daya ambil gambar. So nanti jadi gambar apa depan. Viral lagi. Dah viral kat sekolah dia sendiri. Buat dah ambil gambar. Adik always. Adik is always care. Kita punya designer. Sampai rumah, minta susu and then tidur. Tak sempat nak mandi tukar baju. Ni yang pelik bukan puting dia sebenarnya. Ni tita. Tapi dia suka hisap. Jadi macam puting. Okay, Ayah. Sekarang pukul 2 pagi. You bangun and you main-main. Sayang. Jom sleep. Pandai sangat nak tekan-tekan tu. Jauh sikit. Peekaboo. Peekaboo. Ayah, no. Mama sit. 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 Maybe if we blow a kiss to the teddy bear, he'll give us a kiss back. Let's try it. Blow a kiss to the teddy bear. See what happens. Blow a kiss. Ayah, Mama sit. Sit. Sit properly. Janganlah dekat-dekat dengan screen. Rosak mata. Astaga. Tutuplah. Mama tutup. Amboi tangan tu, amboi. Ni, tutup sudah ni. Dah lah, tak payah tengok. Mana Mama tutup? Because you naughty. Okay, no. No more Miss Rachel. Lari! A little monster. Ayah, jom sleep. Jom sleep. Jom. So that means tu maksudnya no ataupun tunggu. Jom sleep sayang. Jom sleep. Jom sleep. Pukul 2.25 dah. Jom sleep. Cik Ayah. Cik Ayah. Bye. Bye, Baba. Bye. Bye, Baba. Bye-bye. Bye, Baba. Budak busuk ni. Jom mandi. Kena tinggal Baba. Nam bubur. Kentang and carrot. Ayah nam. Ni, makan ni kentang ada. Nah. Oh, tak nak Mama suap, dia nak makan sendiri. Kalau macam tu, kentang ni Mama penyekkan dengan bubuk je. Taknya. Nam ayah. Sedap.
Ayah busy, ayah terganggu. Cakap dengan ayah. Ayah, mamam. Mama, Hmm. aku dulu, aku habis you. Hmm. Wah, wah. Wah. Jangan langgar. Woi, sedapnya dia makan. Asa. Kaki. Why? Dia nasi. Ada yang mati? Ha. Oh my god. Di atas. Kat atas? Ha. Ambil lah. Kena sakit. Ayah, makan. Ni sayang. Dia tak nampak ke? Mama tolak ke depan sikit. Tidak nasi. Eat your carrot. Tidak. Tu. Itu tadi. Apa tak dengar lagu dia? Tidak ada minum. Ni ikan. Tak masuk pun. Ikan. Ya. Ha? Ayah cakap diam. Kak Ina diam. Kita berbuka kat rumah nenek. Abang Adam tak ada mood sebab berpuasa, terpaling puasa. Kita dah sampai rumah nenek. Berbuka. Lapar. Nasib baik kita orang rumah family dekat-dekat je. So raya tahun ni nak boleh, kalau raya belah saya pun tak Kita kisah. raya 2 tempat sekali. Tapi waktu beza lah. Kalau raya apa orang kata, kalau raya belah daya pun tak kisah sebab dua-dua kat belah sini. Ya, dia sesuai ikut masa lah. Macam mana? So, kalau family JTT kata pukul 1, pukul 10 kita Tak ada sebab ni set I. So kalau I kata sana kena gimana, tak muka dia. Ni kan set I, mana boleh nak dengar JTT. Ni set ni. I say kalau. Apa? Kalau nak buat kalau babi tu pun boleh halal, faham tak? Orang kata kalau, sabarlah, lain kali kena tekan. Marah pula. Ni set I kan? Gila. Assalamualaikum. Kita orang simple je. Tak ada nak meja-meja. Kita orang suka bersila-sila dekat lantai. So dia lebih orang kata apa? Mengeratkan suara tadi. Memang suka makan macam tu daripada dulu, daripada kecil sampai besar. Kalau biasanya orang kalau dah up, dia orang malu nak tunjukkan. Tapi saya okey-okey je. Sebab inilah asalnya saya. Baju raya dah beli ke saya? Tengok Ya. ang kecil ni nak buka. Woi, wah cakap sama lu ah. Mali angkat sini. Mali lah. Kecil nak buka puasa. Duduk bersila ya. Kena duduk bersila. Dia duduk macam ni dah steady lah. dah Tak steady. payah support belakang lah. Ada nasi. Okay, ayah duduk bersila ya sebab kita nak makan je lagi. So mak dia kat sana tadi nak tunjuk sangat sebab mak saya tengah, tapi saya tunjuk. Mak dia stroke. So mak dia duduk kat situ tengok kita orang semua berbuka. Hari ni tak masak, kita tapau-tapau. Uish, bapak. Ni mesti orang Filipin tengok ni. Woi, pelayan. Dia kat lama sikit tu bapak sebab orang kampung nak tengok. Oi Weng, hono nak kau Weng. Oi, dekat rumah pun JTT. Kita kau inti Weng. Oi. Ha? Kecintaan kau TV. Alam TV. Oh. Lepas tu bapak pakai seluar Levi's lah. Famous terus kat kampung dia. Oi, tadi Kat kampung dia je. hitam tau. Weh, hitam. Mana bapak? Sampai sebenarnya. Nak berbuka juga dia. Muka terpaling puasa. Oh, balik. Ni kari dia. Bapak punya nasi mana? Oh, bapak punya. Mau sikit tu. Mak Daya stroke patient. So dia dah operate kepala sebabkan darah tinggi. And condition dia sekarang macam baby balik. Dia tak boleh nak bercakap. Dia bukan stroke yang biasa-biasa. Dia stroke yang memang orang kata memang dia dah macam tu. Dia apa? Dia belah kanan sekali dengan kanan. Dia stroke belah kanan and sekali sini. So dia memang tak boleh cakap. Dia bercakap dia macam tu. Macam mana mak cakap mak?
Cuba Mak cakap sikit. Mak cakap. Dah. Tak nak Mak? Saya nak Mak? So mak kita orang kau cakap macam tu. So kita orang kena tanya soalan, kau nak mak nak minum ke? Mak nak makan ke? Mak kena macam sampailah dia angguk. So dia macam baby. Mak cakap macam mana Mak? Anak-anak. Dia anak daka ni. Sian Mak. Kan Mak? No. Mak dia anak daka ke Mak? Ni anak daka ke? Tak lah kan. Mak, cakap ya. Macam ni cawan bapak. Baik minum ranjak je Pak. Dia air. Mana lagi satu kawan tu? Yang ni saya adik bujang seorang. Tapi kalau nampak dia jauhkan diri. Kalau tak nak ada apa-apa masalah. Kalau biasa orang promo adik dia, kalau saya minta korang jauhkan diri lah. Dia. Okey, dah kau nak cakap apa? Dah, nak pinggan. Ayah mama. Ayah pun makan. Sekarang kita orang berada di Santai Mak Event. Event ni memang setiap tahun kita akan masuk sepanjang bulan puasa. Bukan sepanjang bulan puasa. Setiap bulan puasa. Betul. Setiap event dia. Setiap event dia Santai Mak. Ayah tidur. Mama Baba Rania pun baru sampai. And ya, hari ni tak berapa ramai sangat orang. But adalah. Yang ni mana-mana JTT family ada, dia ada. JTT family pergi mana-mana, dia ada. Mana-mana JTT family mesti dia ada. Okay, Miss Rania kita busy dengan konten dia. Apa? Miss Rania busy dengan konten lah, Ya, konten betul. bisnes lah. Konten JTT, Konten JTT. Ya, konten Ni apa bos. Okay, Baba pun busy juga. Yang ni Baba busy, malas aku. Kecil, yang dengar bunyi. Lagi sekali one more. Penyek muka. Tak ada bunyi. Tak ada bunyi pun. Tak ada bunyi. Dia lemas kat bawah mulut. Dia tak nampak tu dia bawah mulut. Nanti kalau siapa cium sini ada bau macam ikan masin sikit, dah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Babalan. Gerak. Video terus. Tangan baik, tangan bawah beg kuning terus. Bukan main. Kacau kan. Ayah. Sepak. Kick. Sehat tak? Lama tak jumpa. Nampak bahagia kan? Bahagia Lebih lebih baik single. Lebih baik single. Kalau nak kahwin terus je. Ha? Closing now pukul 3 pagi. Ayah pun dah tidur. Bang, buat apa tu bang? Main game? Mak nak tidur Abi. Bang. Abang tu tidur. Abang tu tidur. Fokus dia dengan earphone. Oh, pakai earphone. I punya jerit tak dengar. Okey, bye.
pagi. Ayolah kita pulang, sahur and tidur. Nak pergi makan mana yang buruan tu? Burung hantu baru je makan itu dengan Fia. Tengoklah tu. Gila. Tengok dia gila. Jangan lebih-lebih ni dah. Buat tantrum pula. Tiba-tiba nak tantrum. Sampai rumah. Ayah baru nak tidur. Endaya pun nak settle vlog. Tengah loading. Dah pukul 3 lebih. And I is barai. But it's fine. Ini semua kerja. Saya kena sabar. Semoga sabar saya ini membuahkan hasil. Dan semoga saya berjaya. Ayah macam ni dia tidur. Sangat-sangat puas ya. Sekarang kita guna tilam queen saja. Nampaknya Nida dah kena keluarkan modal lah untuk beli king size. Sebab ayah ni half je pun dia dah conquer. Half ni dia dah conquer. Ni bahagian dayah tau. Ni bahagian dayah. Tapi ayah dah conquer. Lepas tu nanti sekejap lagi Nida pula akan conquer sini. So ni je ruang dayah. Hari ni cik ayah kita cucuk 8 bulan. Last month tak cucuk. This month baru cucuk. Kita tengok je. Kita tengok dia hari ni nangis ke tak. Ayah? Mestilah nangis kan lagi cranky. Ayah? Mestilah tak kan. Nangis sekejap je kan ayah kan. Busy. She's busy. Dia mengantuk. Macam mana nak cucuk ni? Ke ayah nak tidur sambil kena cucuk? Senyum. Ngantuk ke tu? Say bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bulan tak lambat dia. Senyum. Comel lah dia pun comel. Malu lah. Hey, you think you boy you girl lah. Hey. Comel dia. Ya. Iya. So cute lah dia tak takut orang lagi lah. Now dah start takut orang. Dan dia punya body sensitif lah. Tak boleh kena gigit nyamuk. Ya, macam baby punya skin some is like that. Dan nanti bila dia nak okey, dia ambil masa. Dan bila okey, dia akan... Bawa sini, bawa sini. Ada nombor kita. 80. Nama dia Chicken Kevin lah. ke? Eh, sini lah. Duduk dia. Ya, dia kata. Betul. Hari ya. Allah. Okey, dah habis. Good job. Somewhat. Go share dia. Somewhat you go share dia. Gede dia. So fast dia. Gede. Dah okey dah. Pandai. Comel lah dia. Yeah. Good job, ayah. Monthly commitment. Beli barang ayah jap. Susu and pampers dia nak habis. Size M. M. Tapi dia dah tak nak pakai tip. Dia nak pakai yang pants. Pandai Syak ni borak dengan abang-abang dia ni. Abang baru balik school. Tengok kamera. Tak payahlah tengok kamera. Main je lah. Woi, amboi. Aduh. Panjat-panjat bukan main ni. Ush.
Lasak betul budak perempuan ni. La ilaha illallah. Hey. Boy. Tak payah nak babai-babai orang kat luar. Nak lari mana? Awak tu tak pandai lagi nak. Ya Allah anak aku. Dah lah tak pandai merangkak, tak pandai jalan lagi, sibuk nak berlari. Si. La ilaha illallah. Hey. Stokin mana stokin? Stokin sebelah mana? Sampai rambut tu cabut dah, ayah. Nah, sak-sak dah budak ni. Tengok. Ha. Kau boleh buka pintu, dia dah buka pintu dah nak keluar. Ya Allah. Tengok nak mana ayah? Rambut sampai dia tercabut. Untuk your hair, ayah. Ayah tengah pupu. Ayah tengah pupu ke? Tengah mana? Mama kemas pampers you kejap. Okay, last time kita ada buka bundle dekat Taman Melawati, Kabusing. Kali ni kita orang buka juga tempat yang sama. Cuma kali ni kita orang buat direct 15 hari. Now nak pergi sana, set up and berbuka. Kartun favourite weh. Kartun bawang putih, bawang merah. Ya Allah. Ni kartun masa kecil saya suka tengok. Kita bawa staff-staff yang jaga bundle kita makan sekali berbuka. So inilah dia kita orang punya Dai punya pre-love and Nidal bundle. Kita orang buka kat Melawati Mall. Melawati Mall dekat Melawati. So sini diorang adalah yang Kabusing apa semua banyak. Ayah cik kena. Tengok macam tu. Sibuk tangan dia nak apa orang kata menyelam dengan babai dia. Ayah menyelam mandi dengan baba ke? Excuse me. Please don't disturb me. Alah. Ini adalah benda-benda yang tak semua orang patut tahu. Semaskulin mana pun kita, inner child tu mesti ada. Jalan. Yang kat rumah banyak tak Dah, dekat rumah jangan bagi tahu orang. Nidal masih mencari lagi baju nak pakai fight nanti. So dia rasa dia nak beli kain ni untuk dia. Nidal the Superman. Sekarang kita dah lambat untuk jemput Abang Adam balik daripada tuition. Dia balik pukul 10 tapi kita orang terlewat. Sekarang 10.20. Lepas tu dia nak pergi training pula. Hari ni sangat-sangat pack ya kita orang punya orang
kata apa, aktiviti. Orang panggil apa kalau seharian tu kita buat banyak aktiviti? Orang panggil apa? Daily vlog. Bukan daily vlog. Tak, kalau seharian itu dia macam ada aktiviti, dia ada je kerja. Orang panggil apa? Tak tentu arah guys. Bukan. Habis tu Produktif. So hari ni kita sangat-sangat produktif. So, mungkin sepanjang bulan puasa lah kita orang sangat-sangat produktif. itulah guys, produktif sampai tak tahu. Kita ambil Abang Adam. Sian dia seorang-seorang. Ada hantu tak? Ha? Adam dah cukup hantu. Assalamualaikum. Guys, so tiba-tiba- kita kena scam. Apa yang scam? Tiba-tiba daripada tak jadi kena pergi Pergi mana? main bola. Ya. Dia pandai dia. Sebab yang mula-mulanya nama Nidal. Siapa yang pancing siapa sebenarnya? Tiba-tiba diorang dah janji diorang tak nak datang gym. Lepas tu datang je kena main pula. Diorang cakap diorang tak datang gym sebab terus gerak. Nas saya cakap Jay tak tahu main. Tiba-tiba sampai dua-dua. Asal Jay nak training kejap. Jomlah gerak sekali. Sekarang ni kita orang stay dalam kereta sambil mereka semua tengah main bola kat padang. Tadi ayah nak tidur merengek-rengek tapi sekarang tak jadi tidur macam biasalah. Hai. Hai. Dan Abang Adam pula sangat penat. Mana Abang Adam? Tak nampak. Abang Adam sangat penat. Dia dah tidur kat belakang tu. Nampak? So yeah. Saya dekat dalam kereta lah melayan anak-anak saya. Lagi-lagi yang kecil ni. Guys, so hari ni kita nak photoshoot raya. Family photo. Family raya. Family. Apa dia? Photoshoot for family photo. Family raya. Alah saja gurau. Ayah. Ya, Abang ambil. Jap. Pakai baju dulu. Susah betul kecil ni. Main-main ya. Baju first saya brand Jalan Nur. Biasa. Pakai ni. Siapa tu? Mana okey? Dia pakai dengan hitam ke Bye-bye. putih? Kalau putih lah macam aku kan? Putih. Hitam. Cantik ini. Cantiknya budak ni. Dah lah rambut terpacak pun. Halus sikit. Member tengah tak larat sebab tak sahur. Kejap-kejap tak nak bangun. Ayah. Ayat tu belah kiri tau. Dia berat belah kiri. Sini. Belah kiri sini. Okey. Asal sini ada dengan salam saya. Saya nak mengadap dia tak? Saya pegang tangan dia je. Betul. Sini. Pegang tangan dia. Pegang tangan dia. Tak boleh mana-mana ini. Baik. Sekarang turun. Ya? Oh. Salam terus. Salam terus. Ya? Ada macam masuk ada. Dah sikit. Jadi kamera 1 2 more. Ya. Cik dah. Okey, dapat lebih. Ada nak duduk. Dia bukan huru-hara sebab ayah. Huru-hara sebab yang Adam pakai stocking biru. Yang Nida pergi pakai handkerchief yang Christmas ke apa entah ni, ya Allah.
Panggil aja, panggil aja. Ayah. KJ. 1, 2, 3, jetik. Jadi kamera 1, 2, Kita kat kedai dessert saja singgah, halang-halang. Pula yang lebih-lebih siap ambil bakul lagi. Kan? Ada nak ambil berapa barang? Weh, mama bagi. Okey, maksimum 5 je tak boleh lebih So pilih betul-betul. Oh ni ras malai. Dah nak try. I don't know, tapi orang kata sedap lah susu. Ras malai, kita try lah satu. Sekejap. Mama pergi kerja dulu. Bye. Good. Come. Dekat mama cepat. Good job. Bye. Love you. Bye. Bye. Guys, kita dah hantar anak-anak and settle kerja sikit kat rumah. Now Nak pergi tempat event, berbuka atas motor. Sebab tinggal lagi 4 minit je guys. Sekarang dah 7.25. so nak ke Bukit Jalil tu dalam berapa minit? 24 kilo, 24 minit. Okay. So berbuka atas motor. Hai, besarnya. Dia tengah menyelam and then dia jumpa something. Apa yang you jumpa sayang? Harga sini 130, 250 ya. Betapa vintage yang JGT. Okey, sama. Okey, asal dekat sangat. Muka dia excited dah. Okey, sekarang dah pukul 3.45 bangun. kita baru balik. Tak senang nak raya guys. Hidup pergi beli makan. Nak beli makan tak? Cool belt tu sebenarnya. Saya tak nak pertahankan belt ni. Jadi biasa aja belt ini.